Iron utusan ku malaikat ku rasul utusan rasul Iron. Utusan penuntut. Rasul tu. Yang rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya-Allah Bang Mulyadi. Naluk Ahmad nama asli. Nampak nak tulis baca datang Ron Musliadi yang kan dipek orang tu kamu yang kan sebarkan memandung nak dipek. Yang ke sebarkan memandung nak dipek nama dipek Musliadi. Oh. Nak asli? Ahmad. Dari mana Ahmad yang? Malaikat juga. Iron tu sebelah dia. Umur bulan di Siratul Muntaha. Ha. Ala ketiup rak perjanjian lu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wadai lahir lu kumo. Kume agama yang ke. Agama apa nama? Agama Islam yang dihindarkan oleh Allah yang ke. Yang kedua, umat lu yang kiamat tanpa pemeriksaan. Makna haji hana timbangan. Nah. Yang kedua, perjanjian lu dengan Allah watai urang kira menjadi semohon yang kandungan watai masalah yang dunia kumlake dunia. Melake dunia. Jadi truk ro nak dalam belang tu pajan. Terus lo belang tu tun si ribe perto leh hijriah pun ketiup roh dari Siratul Muntaha. Tak le kau murah milunan truk don tu belang tu Pecik le. Bak DP don lepas bedul Bak DP 8 badi bukan 8 tak. Ha. Lahir long tun ribe perto 80 ber tanggal 27 bulan 8. Bang haya ro ni utusan rasul kan? Nabi Muhammad dah nampak. Tapi nak lupa. Pak. Ya lupa nak lupa secara dahriah dia nak lupa. Sebab Nabi Muhammad hanya diperupa oleh sebuah iblis. Bukan aja berupa lili. Kak, yang persoalan pertama, persoalan kedua, kak, dilikut daripada roh nak nutup ansuran dengan tu. Yang dia utusan rasul orang kaya. Oh, hamdi ya Nabi Muhammad orang kacin seperti. Han lagi mudang Nabi. Memangnya. Han lagi mudang pula utusan rasul yang mudang Honda kena. Karena long gebite long Pat ron sehingga nepegah yani perumoh ron pat ada dasar pu. Itu dasar nikah lik mereka. Pajan. Pada umulung Momo yani padu jeno. bulan 12. 12 baru. Orangnya. Menyati anak itu anak. Ha kalau pegah hanaji heureupun apa. Bukan enggak? Kan betul kan boleh ke apa betul. Jadi nak lah koi, betul haram betul Allah haram boleh. Betul memang ji, hana lah koi, lek yang terima, yang tegak. Baik neng aku ron utusan rasul. Malay tu. Hamalek itu. Hana Malay dah. Jangan Malay. Daripada lu murka orang kiamat, lebih baik ke Malaysia. Yang Malay kampung-kampung tu dun 20 yang. Dun bu kanjai. Ya AIJ kan Hamalek. Hai bu. Punya ifham Al-Quran, nya Malay. Tapi nya ifham Al-Quran Hamalek. Iro nak ini faham. InsyaAllah yang betul. Baik insya-Allah mi utusan rasul nak kata-kata insya-Allah. Hau utusan urang terpilih. Siapa AIJ? Baik je. Nya AIJ tengok kan? Kecewa habis. Pejun. Menang juga. So aja. Mesti AIJ itu. So aja. Mesti draw kakak AIJ. Menurut roh tu. Mesti AIJ. Tengok kecewa. Kepatihan. Han. Yang ketiin kau jodoh. Ji tai je mempupu tai je. Yang kon pun dapat deh. Ya kan? Utusan rasulnya urung pilihan. Memang lu kau urung pilihan. Kau urung pilihan. Kau urung pilihan menurut awak draw kau. Ya. Bukti je ansuran kamu mudah hai dah memang beliau. Masa utusan rasul lagi ya? Masalah hai dah memang beliau ya. Apa peng? Jino anak pe. Kan pak peng. Anak pe. Pak peng di Arab nak bukan awak kirim pak peng. Kali dari balik. Dari BNI kirim Jakarta. Seorang kirim. Raja Salman tahun 2020. Raja Salman memang. Yang langsung hidup Pak Jokowi. Nduri Jokowi. Nduri Jokowi. Hai terjalung barang. Raja Jokowi barang. Nah, kan apa? Nah, si buka berita. Pegang-pegang yang ni betul. Yang Jino angsuran Honda apa dah 3 minggu tu. Hana je 3 minggu tu. Honda kabeh Honda tempo. 5 bulan dengan itu. Yang bulan 5 ngerono kalunas Honda. Datuk kah? Minta peng berjuta tengah. Dia tengok.
Mana jut. Jeut. Untuk dia dalam tu. Hai nak pegah peng pak pemerintah rumah 50 miliar peng ro nah. Ngan tahu dah. Agak ni baju ke? Hai bayu. Yang tertuh hudang kira pergi dari balik. Kejak legok sih. Tahu jok je. Apa aku pegah rumahnya, aku pegah dong tentang orang jok long. Hana ada urusan ni. Kasih pegah dia.